Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan keberkatannya yang telah membolehkan kita menyempurnakan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Kita juga harus bersyukur kerana dapat bersama-sama menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam keadaan yang aman dan harmoni bersama keluarga serta sahabat handai. Pada masa ini, terdapat beberapa negara yang menghadapi masalah peperangan sehingga menyebabkan penduduk di negara berkenaan menjalani kehidupan dengan penuh tekanan. Mereka terpaksa berdepan dengan masalah mendapatkan bekalan makanan, bekalan perubatan dan kemudahan-kemudahan asas lain untuk menjalani kehidupan seharian. Di samping itu, terdapat juga negara yang berdepan dengan isu hak asasi manusia sehingga menafikan hak rakyat untuk mendapat pendidikan, peluang pekerjaan dan lain-lain lagi. Oleh itu, kita sewajarnya perlu bersyukur kerana tidak diuji dengan cabaran dan isu yang besar. Sebaliknya, kita boleh terus hidup dalam keadaan yang makmur, sejahtera dan bahagia. Dalam keadaan yang damai ini, kita harus terus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan saling membantu antara satu sama lain. Teladan dan panduan mestilah diambil dengan hadis dan akhlak Nabi Muhammad SAW yang menjaga hubungan dengan jiran-jiran dan masyarakat sekitar dengan penuh keikhlasan dan belas kasihan. Rasulullah juga menunjukkan sikap prihatin dan keadilan yang tidak mengenal sempadan kepercayaan agama. Teladan dan panduan mestilah diambil daripada hadis dan akhlak Nabi Muhammad SAW yang menjaga hubungan dengan jiran-jiran dan masyarakat sekitar dengan penuh keikhlasan dan belas kasihan. Rasulullah juga menunjukkan sikap prihatin dan keadilan yang tidak mengenal sempadan kepercayaan agama. Teladan murni ini hendaklah kita jadikan panduan dalam menyamai keamanan, keharmonian dan kemakmuran dalam masyarakat. Beliau menyeru semua lapisan masyarakat agar mengambil peluang sambutan Hari Raya Aidilfitri ini untuk mengeratkan silaturahim melalui amalan bermaaf-maafan dan kunjung-mengunjung, menunjukkan keprihatinan dan bantu-membantu antara satu sama lain, terutama golongan yang memerlukan. Sentiasa menghormati proses undang-undang dan bekerjasama dengan pihak berkuasa demi memastikan keselamatan dan kestabilan bersama, dan elakkan politik yang boleh menyebabkan persengketaan dan permusuhan sesama Islam dan antara Islam dan bukan Islam. Beliau ingin merakamkan penghargaan setinggi-tinggi kepada Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, para petugas keselamatan yang lain, anggota perkhidmatan kesihatan dan semua wira negara yang telah berkorban demi kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan negeri dan negara. Semoga kita semua diberkati dengan kesejahteraan dan diberi kekuatan untuk menghadapi segala cabaran. Mengakhiri titah, Beta dan Tunku Ampuan Besar serta keluarga mendoakan seluruh rakyat negeri ini sentiasa berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala serta terus kekal aman makmur, dijauhi daripada sebarang musibah dan bencana. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.